Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah program ziarah peka, iaitu projek kesihatan asnaf yang mana pada kali ini kami Museum Malaysia telah mengadakan program ziarah peka untuk projek kesihatan asnaf ini di Kampung Pulau Panjang, Jertih, Besut, Terengganu. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni seramai 7 keluarga di Kampung Pulau Panjang, Jertih ini. Saya pengurusi JPKK Pulau Panjang mengucapkan terima kasih banyak pada NGO Muslim Malaysia kerana melawat anak buah saya di Kampung Pulau Panjang, banyaknya pesakit terlantar dan juga yang kena stroke. Sekarang kita berada di rumah Puan Rohani binti Muhammad, ataupun kita panggil Puan Rohani, panggil Kak Ani. Panggil Kak Ani, beliau telah menghadapi kemalangan jalan raya semasa pulang daripada kerja kedai makan bersama dengan anaknya. Sekarang ni beliau terlantar lah, sebabkan paha sebelah kanannya patah. Kita berada di rumah Puan Nur Faizah, yang mana beliau ada seorang anak istimewa, yang mana sejak daripada umur 8 bulan. Umur 8 bulan ada serangsawan dan disahkan pada umur 2 tahun mengidap penyakit epilepsi. Dan sekarang ini dijaga sepenuh masa oleh Puan Nur Faizah, Puan Nur Faizah ataupun kita panggil Kak Zah. Okay, sekarang kita berada di rumah Puan Menah binti Ibrahim. Sekarang ini berumur 65 tahun. Beliau mengidap penyakit mini stroke sudah 3 tahun, termasuk tahun ni lah. Sekarang kita berada di rumah Mok Sung, tidak dapat berjalan selama 3 tahun. Jadi sekarang ni beliau terpaksa untuk bergerak, terpaksa mengesok lah. Okey, sekarang kita berada di rumah Cik Mamat bin Saman. Beliau telah mengidap penyakit stroke sebelah kanan dah. Sebelah kanan 5 tahun. Sejak daripada Covid lagi, dan sekarang beliau terpaksa bergantung harap kepada anak-anak untuk menguruskan diri dia, bergila-gila dijaga oleh anaknya. Jadi ini adalah hasil derma dan sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia yang mana telah menyumbang kepada kami di Muslim Malaysia. Jadi saya, Khairul Hafizi bin Zawawi, mewakili Muslim Malaysia, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang di luar sana yang mana telah menderma dan menyumbang kepada kami di Muslim Malaysia serta mempercayai kami di Muslim Malaysia. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk kali ini untuk program ziarah peka, iaitu projek kesihatan asnaf. Assalamualaikum dan terima kasih.